Demokrat sedang cuba kalah dalam pilihan raya dengan memilih calon paling teruk yang mereka boleh fikirkan. Resis, anti-Amerika, komunis, tidak waras, psikopat Islamis. Dan dalam edisi hari ini tentang calon Demokrat bodoh mana yang mereka boleh kemukakan, kita ada Francesca Wong yang jelas sekali Francesca Hong yang jelas seorang resis sepenuhnya. Saya tidak sentiasa sedar tentang perjuangan komuniti kaum minoriti lain. Kerana bagi saya, asimilasi sentiasa menguasai diri saya. Dan jadi, saya memang berkahwin. Jadi, kedekatan saya dengan identiti kulit putih itu berterusan, betul? Anak saya berdarah campuran. Dia separuh putih dan separuh Korea. Dan saya rasa mengharungi soal identitinya dan bagaimana orang memandangnya sentiasa bermain di fikiran saya juga. Dia berada dekat dengan keputihan. Inilah orang yang Demokrat fikir mereka patut undi. Dan tidak mengejutkan bahawa video ini menjadi sangat-sangat tular kerana semua ini adalah perkauman terhadap orang putih. Dan seorang ibu yang mungkin berkahwin dengan lelaki kulit putih, walaupun saya tidak pasti. Kita boleh semak itu. Sekejap, mari kita lihat. Suami Francesca Hong mendakwa bahawa anak lelakinya menjadi separuh berkulit putih benar-benar satu masalah. Dan anda semua, apa pendapat anda tentang maksudnya untuk rakyat Amerika lain yang berkulit putih dan bukan separuh Korea? Maksud saya, ya Tuhan, perkauman orang-orang ini. Dan bukan tanpa sebab, wanita ini menjadi sangat-sangat tular kerana kegilaannya. Tetapi dia masih berkata lebih banyak perkara, okey? Dan saya masih tidak faham bagaimana orang yang cuba dipilih dalam dua parti tidak sedar bahawa internet mengingati segala-galanya. Terutamanya apabila anda berkata perkara-perkara gila seperti ini. Dalam industri restoran, apabila kami kehabisan sesuatu, kami akan kata, ia dah habis. Dan saya rasa sudah tiba masanya kita singkirkan Trump. Korang tahu tak apa maksud 86? Istilah GAN tu ya? Okey, sudah tiba masanya untuk Trump, Presiden Amerika. Inilah orang yang anda mahu sebagai calon Demokrat. Dia mewakili kegagalan mutlak kerajaan kita untuk melindungi kita daripada ancaman, sama ada yang berpunca daripada virus atau bersifat sistemik. Maksud saya, nampaknya awak adalah satu ancaman kerana awak takut dengan kedekatan dengan identiti kulit putih. Walaupun hakikatnya anak lelaki awak separuh berkulit putih dan awak tidak mempunyai keupayaan emosi untuk melihat bahawa sesuatu itu mungkin patut dilindungi. Mari kita lihat apa yang Mead katakan tentang perkara ini. Dia sentiasa ada pandangan yang baik. Menghapuskan kepolisan adalah satu bahagian dalam membaiki dan menilai semula sistem keadilan jenayah kita. Menghapuskan kepolisan adalah salah satu idea paling bodoh yang pernah meresap dalam masyarakat kita. Dan ia sangat mengejutkan bahawa ia masih sesuatu yang orang fikir mereka boleh dapatkan undi untuknya. Dana yang dijimatkan selepas pembiayaan untuk polis dihapuskan perlu disalurkan kepada perkhidmatan pemulihan, perkhidmatan kesihatan mental untuk mereka yang berada di penjara, memastikan bahawa kita berusaha mengurangkan populasi penjara kita. Wanita ini baru sahaja bercakap tentang memansuhkan polis dan menghapuskan dana untuk jabatan polis. Dan di sini saya akan bacakan kepada anda definisi memansuhkan. Memansuhkan bermaksud secara rasmi menamatkan atau menghapuskan sepenuhnya sesuatu undang-undang, sistem, amalan atau institusi. Dia bercakap tentang memansuhkan polis serta menghapuskan pembiayaan sepenuhnya. Ini adalah calon governor di negeri Wisconsin. Gila. Saya patut katakan seorang calon governor di negeri. Gila, calon utama Demokrat. Gila bila dia adalah calon utama Demokrat sedangkan dia bercakap tentang kedekatan dengan identiti kulit putih, bahawa anda patut singkirkan Trump, bahawa anda patut hapuskan kepolisan. Itu adalah fakta yang gila. Ini adalah jenis individu yang Demokrat fikir tidak mengapa untuk diletakkan sebagai pemimpin sebuah negeri. Gila. Saya tak beritahu awak. Oh ya, dia telah didiagnosis dengan gangguan bipolar. Itu membuat semua yang buruk jadi lebih baik. Itu membuat semuanya jadi lebih baik. Dia juga belum betul-betul stabil. Aduh. Selain itu, dia baru saja disaman. Dan ini menarik, dia disaman kerana hutang kad kredit yang tidak dibayar. Dan dia disaman tahun ini pada 26 Mei 2026. Jadi awak beritahu saya bahawa awak ada seorang calon utama untuk Parti Demokratik Wisconsin yang mempunyai hutang yang perlu dibayar balik, mempunyai masalah yang telah didiagnosis dengan jelas. Penyakit mental, gangguan mental, telah menyeru untuk pembunuhan Trump, mahu menghapuskan sistem kepolisan yang tidak suka dengan hubungan rapat dengan identiti kulit putih. Walaupun anak lelakinya separuh berkulit putih. Dan Demokrat sebenarnya berfikir bahawa ini adalah orang yang baik untuk diberikan kuasa. Hello? Jumlahnya ialah $29,000, $29,300. Dia telah disaman kerana hutang kad kredit yang tidak dibayar dan keluarganya membantu membayar hutang itu. Mereka telah membayarnya. Mestilah mereka buat begitu. Sama seperti seorang sosialis. Pergi buat hutang, kemudian suruh orang lain bayar. Dia buat begitu dalam kehidupan peribadinya.
Dia sendiri mengaku sebagai sosialis demokratik dan dia bercakap tentang menghapuskan polis. Terserah kepada kita untuk memastikan bahawa orang-orang ini tidak mendapat. Dan jika anda berada di Wisconsin, bersedia untuk mengundi. Semak sama ada anda telah berdaftar untuk mengundi. Dan jika anda belum berdaftar, daftar sekarang. Saya rasa ia sangat pelik bahawa rakyat Amerika hanya 10% daripada mereka benar-benar berminat untuk terlibat dalam politik. Kawan-kawan, setiap orang di dunia sekarang perlu betulkan sikap dan sedar bahawa undi mereka benar-benar penting. Atau orang yang tidak waras akan keluar dan mengundi untuk orang yang tidak waras. Itulah dia. Harga tidak terlibat dalam politik ialah orang bodoh akan terlibat dalam politik. Dan itu bukanlah apa yang anda mahu untuk negara anda. Saya pada dasarnya telah membangunkan alat pengundian peribadi yang dipanggil Precinct. Ini adalah laman utama laman web tersebut. Anda boleh klik pada belum daftar untuk mengundi untuk mendaftar. Dan apa yang akan berlaku ialah ia akan membawa anda ke pendaftaran negeri anda. Menakjubkan. Beginilah rupanya. Sebagai contoh, jika anda berada di Wisconsin, anda pilih Wisconsin dan kemudian anda boleh semak pendaftaran anda atau daftar yang ada pada bil anda. Sangat-sangat hebat. Jadi dia sebenarnya membantu orang untuk berusaha mengundi perkara yang betul. Sekali lagi, peringatan, golongan komunis, sosialis dan orang yang tidak waras ini sedang melakukan banyak kerosakan dan mereka sedang dipilih masuk ke Parti Demokrat. Saya tidak tahu banyak tentang individu ini. Saya telah mencari maklumat sebelum rancangan ini untuk mengetahui dari mana asalnya dan dinyatakan dia berasal dari Korea. Dia adalah imigran generasi pertama dari Korea, tetapi mereka tidak nyatakan Korea yang mana, Korea Selatan atau Korea Utara, kerana jika anda lihat pada dasar-dasarnya, dia jelas berasal dari Korea Utara kerana dia mahukan komunisme tulen, tetapi versi komunisme yang jauh lebih teruk daripada apa yang pernah kita lihat di Amerika. Dan ia akan menjadi sesuatu yang menakutkan untuk penduduk kulit putih di Wisconsin. Wisconsin adalah 80% kulit putih dan dia membenci orang kulit putih. Jadi biar saya jelaskan kepada anda, Parti Demokrat itu adalah... Biar saya ulang sekali lagi. Biar saya sangat jelas. Parti Demokrat sedang cuba untuk kalah dalam pilihan raya akan datang. Kerana di Wisconsin, sebuah bandar yang 80% penduduknya berkulit putih, mereka cuba meletakkan sebagai calon utama mereka seorang komunis yang mahu memansuhkan polis, yang mahu menyingkirkan Trump, yang mempunyai hutang peribadi, yang merupakan seseorang yang takut dikaitkan dengan identiti kulit putih, yang mungkin berasal dari Korea Utara atau Korea Selatan, tetapi mempunyai ideologi yang tidak masuk akal. Dan mereka fikir inilah jenis orang yang patut mewakili mereka. 80% rakyat Wisconsin sepatutnya keluar mengundi menentang wanita ini. Sudah tentu, itu selari dengan ideologi komunis yang memastikan anda menindas rakyat yang menjadikan masyarakat anda berfungsi sehabis-habisnya. Dia juga mahu menghapuskan penjara. Dia mahu mengurangkan dana untuk polis, bank dan kedai runcit. Sama seperti menasionalisasikan kedai runcit, bermaksud kerajaan boleh mengawal makanan anda. Dan itu adalah perkara terakhir yang anda mahukan. Francesca Hong, tiada apa-apa di sini selain kebencian terhadap orang kulit putih. Hakikat bahawa dia berkata begini tentang anak lelakinya sendiri sudah cukup memberitahu anda sesuatu. Orang ramai menjadi panik dan mereka memang patut begitu. Kerana apabila anda mempunyai seseorang yang takut dikaitkan dengan identiti kulit putih, walaupun anak lelakinya sendiri separuh berketurunan kulit putih, anda tahu anda sedang menghadapi masalah. Dan dengan itu, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.